guru-guru yang saya hormati, pernah tak kita berdiri di hadapan kelas dan berkata dalam hati, sudah tak boleh buat apa-apa dengan murid ini, kita sudah cuba tegur, kita sudah cuba nasihat, kita sudah cuba marah. Tetapi hari ini saya ingin ajak kita renung satu perkara yang sangat besar. Mungkin bukan murid itu yang tiada harapan, mungkin kita belum jumpa caranya. Kerana hakikat dalam dunia pendidikan ialah setiap murid ada cara, bukan alasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru sekalian. Masalah paling besar dalam bilik darjah hari ini bukan semata-mata murid lemah akademik. Masalahnya ialah jurang antara cara kita mengajar dan cara mereka belajar. Kita mungkin mengajar dengan kaedah yang sama bertahun-tahun. Kita menggunakan pendekatan yang sama kepada semua murid. Tetapi realitinya murid tidak sama. Ada murid visual, ada murid auditory, ada murid kinestetik, ada murid yang perlu bergerak untuk memahami, ada murid yang perlu mendengar berkali-kali sebelum faham. Namun apabila murid tidak mengikut rentak kita, kita mudah melabel malas, tak minat belajar, tak ada masa depan. Masalah sebenar bukan murid tidak mahu belajar. Masalahnya kita belum menemukan cara yang sesuai dengan mereka. Kita hidup dalam generasi yang sangat berbeza daripada generasi kita dahulu. Murid hari ini terdedah kepada maklumat pantas, visual yang menarik, interaksi segera, dunia mereka bergerak laju. Apabila kita masih menggunakan pendekatan satu hala sepenuhnya, ada murid yang tertinggal. Bukan kerana mereka bodoh, tetapi kerana mereka belajar dengan cara berbeza. Masalah kedua ialah tekanan sistem. Silibus perlu dihabiskan. Pentaksiran perlu dilengkapkan. Data perlu dihantar. Dalam kesibukan itu, kita mungkin terlupa melihat murid sebagai individu. Murid menjadi nombor, menjadi grade, menjadi statistik. Sedangkan di sebalik setiap nombor, ada manusia kecil dengan potensi besar. Masalah ketiga ialah keletihan emosi guru. Apabila berdepan murid yang sukar berulang kali, kita mungkin mula meletakkan alasan. Dia memang macam tu. Keluarga dia tak sokong. Mustahil nak ubah. Tanpa sedar, kita berhenti mencuba pendekatan baru dan di sinilah bahaya bermula. Kerana apabila guru berhenti mencari cara, murid kehilangan peluang. Tuan-puan, guru-guru sekalian, dalam pendidikan, alasan adalah jalan paling mudah. Tetapi mencari cara adalah tanggungjawab kita. Guru-guru yang dihormati, setiap murid adalah dunia yang berbeza. Mereka datang dengan latar belakang keluarga, emosi, minat dan pengalaman yang unik. Murid yang selalu tidur di kelas mungkin bukan tidak berminat. Mungkin dia membantu ibu bapanya bekerja pada waktu malam. Murid yang selalu mengganggu mungkin bukan sengaja mahu rosakkan kelas. Mungkin dia mencari perhatian kerana kurang perhatian di rumah. Apabila kita melihat tingkah laku semata-mata, kita mudah menghukum. Tetapi apabila kita melihat manusia di sebalik tingkah laku, kita mula memahami setiap murid ada potensi. Tetapi potensi tidak selalu muncul dalam bentuk yang mudah dilihat. Ada murid yang tidak cemerlang akademik tetapi sangat kreatif. Ada murid yang tidak petah bercakap tetapi sangat mendalam fikirannya. Tugas guru bukan menyeragamkan murid. Tugas guru ialah membantu mereka menemukan kekuatan masing-masing. Mencari cara mungkin bermaksud mengubah pendekatan pengajaran. Menggunakan contoh lebih dekat dengan kehidupan mereka. Memberi pujian kecil yang membina keyakinan. Memberi peluang kedua tanpa memalukan. Guru yang hebat bukan guru yang mempunyai kelas paling senyap. Guru yang hebat ialah guru yang tidak berhenti mencari cara walaupun kelasnya mencabar. Mencari cara memerlukan kesabaran. Mencari cara memerlukan kreativiti. Mencari cara memerlukan hati. Tetapi hasilnya sangat besar. Apabila murid merasa difahami, mereka akan lebih terbuka. Apabila murid merasa dihargai, mereka akan lebih berusaha. Dan apabila murid percaya, guru percaya pada mereka, perubahan berlaku. Saya ingin kongsikan satu kisah. Seorang murid lelaki sering gagal dalam matematik. Guru sebelum ini melabelnya lemah. Seorang guru baru mengambil pendekatan berbeza. Beliau mendapati murid itu sangat minat bola sepak.
Setiap kali mengajar pecahan, guru itu menggunakan contoh skor perlawanan. Setiap kali mengajar peratus, guru itu menggunakan statistik permainan. Perlahan-lahan, murid itu mula memahami. Bukan kerana dia tiba-tiba menjadi genius, tetapi kerana guru itu mencari cara. Ada juga kisah seorang murid perempuan yang sangat pendiam dan tidak pernah menjawab soalan. Ramai menganggapnya tidak faham. Seorang guru mengambil masa berbual secara individu. Rupanya murid itu takut salah kerana sering dimarahi di rumah. Guru itu mula memberi soalan mudah terlebih dahulu dan memuji keberaniannya. Beberapa bulan kemudian, murid itu mula aktif. Tuan-puan, perubahan berlaku bukan kerana murid berubah sendiri. Perubahan berlaku kerana guru tidak berhenti mencari cara. Guru-guru yang saya hormati, jika hari ini kita terasa penat, jika ada murid yang membuat kita hampir berputus asa, ingatlah satu perkara. Setiap murid ada cara, bukan alasan. Mungkin cara itu belum kita temui, tetapi ia wujud. Kita mungkin tidak boleh mengubah semua murid, tetapi kita boleh menjadi guru yang tidak berhenti mencuba. Suatu hari nanti mungkin seorang murid akan berkata, "Cikgu yang percaya pada saya ketika orang lain tidak." Dan pada saat itu, semua usaha kita terasa berbaloi. Jika perkongsian ini menyentuh hati guru-guru sekalian, saya jemput untuk tekan butang subscribe dan sertai channel Pengetua AI. Di sini kita saling menguatkan dan membina semangat untuk menjadi pendidik yang bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membina manusia, kerana dalam dunia pendidikan setiap murid ada cara dan guru yang hebat ialah guru yang sanggup mencarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.